Assalamualaikum, salam bahagia dan selamat mendengar juga selamat menonton Fuyo FM, www.fuyofm.com. Sebut betul-betul di dalam video ini. Dan hari ini merupakan hari yang cukup bermakna khususnya kepada tim Fuyo FM dan juga warga kerja SMK Bandar Baru Uda Johor Bahru, kerana pada tarikh hari ini 13 hari bulan Jun 2009, satu acara yang telah pun dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Datuk Haji Abdul Ghani Osman baru saja berlangsung sebentar tadi, iaitu acara yang dikenali sebagai program Rakan Muda Sekolah Peringkat Negeri Johor 2009. Dan itu dia kelihatan kelibat Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Datuk Haji Abdul Ghani Osman yang datang sudi untuk singgah ke booth Fuyo FM yang hari ini bersiaran secara langsung di SMK Bandar Baru Uda. Sebenarnya aktiviti yang dilakukan oleh Fuyo FM, dan ini dia DJ yang bertugas pada hari ini, iaitu DJ Am daripada SMK BBU, dan beliau adalah antara yang dilahirkan menerusi pertandingan Carnival Rakan Media 2009 yang telah pun berlangsung pada bulan April lalu di UiTM Cawangan Bandaraya Johor Bahru. Yang Amat Berhormat Menteri Besar masih lagi diberikan penerangan, dan itu dia kelihatan Yang Berhormat YB Adam Sumiru, Adun Tanjung Puteri juga turut sama. Itu dia adik Atika ataupun DJ Tika sedang menyematkan lencana Fuyo FM di baju Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Dan kita perhatikan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dipersilakan untuk ditemu bual secara langsung oleh DJ Am menerusi siaran Fuyo FM bersiaran secara langsung di SMK BBU. Kita dengarkan temu bual ini. Datang kampung kami untuk ditemu bual, dan terima kasih juga kepada yang sudi meluangkan masa untuk majlis program Rakan Muda Peringkat Negeri Johor. Terima kasih kerana saya dapat bersama dengan sekolah diberikan Johor pada hari ini untuk Rakan Muda Sekolah. Dan saya hari ini dah saya pertama saya boleh buat seorang tetamu aktiviti ya. Okey, jadi kita tak ada banyak masa untuk pengetahuan. Yang Berhormat Kelab Media Sekolah ini adalah satu aktiviti ke kurikulum yang baru diperkenalkan oleh Fitra Media Enterprise. Jadi program ini meraihkan DJ pembaca berita dan wartawan yang berbakat ya. Dan Alhamdulillah pada 4 April yang lalu kami di UiTM telah menyertai satu pertandingan Rakan Media di UiTM Johor Bahru, dan sekolah kami memenangi 2 piala. Alhamdulillah. Okey, ini apa ni dipanggil kelab radio sekolah. Ya, kelab. Dan radio sekolah kami diberi nama smkbbu.fm, saluran informasi terkini. Okey, jadi tentang program Rakan Muda ni, apa pandangan Yang Berhormat tentang program ini? Ya, program ini wajarnya satu gerakan generasi muda. Dan memang ada gerakan ini dalam bentuk aktiviti yang berfaedah yang sudah berwujud di sekolah. Sekarang pendekatan kekini kita lah untuk membuat kesinambungan antara gerakan anak muda di sekolah dengan orang muda di luar sekolah dan juga sekolah melalui Rakan Muda. Jadi kalau Rakan Muda boleh dibuat di sekolah, maka dia akan wujud satu kesinambungan di sekolah, luar sekolah dan di luar sekolah. Okey. Jadi soalan kedua saya, Kelab Media dan Radio Sekolah berproseskan internet ya merupakan satu kebangkitan media pada masa kini. Apa saran yang Berhormat? Ya, satu perkembangan yang sejajar dengan apa yang berlaku dalam masyarakat kita sejak sebelum ini. Kita mengalami zaman era yang moden.
lebih-lebih lagi bila teknologi mengizinkannya. Ya. Maka di antaranya ialah maklumat lebih tersebar dengan lebih mudah lagi. Ya. Dan pelajar dapat mengetahui isu semasa terkini ya. Apa dia panggil kelab media kelab seperti media. ini, dia membangunkan juga saya katakan tadi minat dan juga bakat di kalangan generasi muda walaupun di sekolah. Okey, jadi soalan terakhir saya sebelum saya mengundurkan diri. Okey, macam mana dari segi ataupun pesanan untuk anak-anak belia pada masa kini? Ya, yang pertamanya ialah untuk kita satu peluang yang ada untuk menguasai ilmu tu, kita gunakan sepenuhnya. Keduanya ialah untuk kita bukan sekadar terhindar daripada gejala yang tak elok, tetapi yang lebih penting ialah untuk mengambil kesempatan masa muda ni untuk membangunkan kita punya jati diri kita. Dan itu merupakan satu kekuatan yang ada kepada setiap anak muda. Dan kalau itu dapat dibangunkan di kalangan individu, maka menjadi satu kekuatan secara bersama di kalangan anak muda Malaysia. Okey, terima kasih ya Yang Amat Datuk Berhormat. Jadi pada para belia sekalian, dengar tu, dengarkan Fuyu FM, lebih berilmu dan berinformasi. Daripada saya, Gani Osman. Okey, terima kasih Yang Amat Berhormat. Saya mewakili warga SMK Bandar Baru Uda dan tim Fuyu FM mengucapkan terima kasih kerana sudi ditemu bual pada hari ini.